Jadi Al-Aqsa sekarang ni di Palestin lah kan. Itu susah nak pergi, tapi ada yang pergi. Minggu lepas pun ada kawan-kawan saya pergi dan sebagainya. Dan kita pun insya-Allah akan buat satu package nanti, package ke Al-Aqsa. Itu nanti kita akan promote lah dari masa ke semasa. Okay. Kemudian di Madinah nanti ada special pula, Masjid Quba. Kita akan pergi, kita bawa jemaah kita pergi. Dan Masjid Quba ni kalau boleh pergi hari Sabtu, sebab Nabi dia pergi setiap hari Sabtu. Hari Sabtu dapat pahala lebih sikit. Tapi kalau tak hari Sabtu pun tak apa. Kenapa nak kena pergi di Masjid Quba ni? Ini dia. Sebab hadis Nabi kata, siapa yang berwuduk di tempat penginapan, di rumah ataupun di hotel, jaga wuduk dia, terus pergi ke Masjid Quba, solat 2 rakaat, salli rakaatain, solat 2 rakaat, dapat pahala 1 umrah. Jadi katakanlah contohlah tadi hadis tadi ada sebut tadi 7 kali umrah 1 haji. Tak, katakanlah di Mekah maksimum kita boleh buat umrah 3 kali kan. Di Madinah kita usahakanlah 4 kali pergi Masjid Quba, dapat 4 pahala umrah. 4 pahala umrah tambah yang 3 tadi dah jadi 7, dapat pahala haji. Nampak? Cuma syarikat akan bawa sekali je lah. Cuma kita akan beritahu macam mana kaedah-kaedah nak pergi. Ada yang naik bagi, ada yang boleh naik basikal. Umrah banyak kali.